Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi simulasi temu ramah khas kita yang bertemakan komunikasi berkesan menjana kecemerlangan generasi madani. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu isu yang hangat pada zaman kini iaitu isu buli. Tahukah anda semua bahawa pada tahun 2023 sahaja terdapat 4,994 kes buli yang dicatat di seluruh negara. Pada Oktober 2024 pula, angka ini meningkat sebanyak 5,703 kes yang melibatkan 11,000 pelajar. Jadi, angka ini amat membimbangkan dan menuntut untuk kita semua menangani isu ini. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi temu ramah kita yang seterusnya, saya ingin menunjukkan paparan video mengenai isu buli. 3 remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah, Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Kesedaran mengenai hukuman kesalahan buli cyber masih lagi kurang dalam masyarakat. Malah jumlah mereka yang menjadi pembuli cyber juga semakin meningkat dalam masyarakat. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas dicegah dalam Islam. Laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Mangsa tidak hanya dibuli secara lisan dan tulisan sahaja, malah ia dibuat melalui penyamaran, penghantaran gambar yang sensitif, berhendak secara maya semata-mata mahu menyakiti mangsa. Dan bagi kita orang Islam, kita dituntut untuk menjadi Muslim yang sebenar seperti mana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam yang sebenar ialah orang Muslim yang lain. Ialah bila mana orang Muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. Budak ni. Dah. Anak pasal ni. Yatim. Video tadi memang memberi kesan ya. Kita dapat lihat betapa seriusnya isu buli dalam kalangan pelajar pada zaman kini. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita bersama tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Cikgu Adam. Ya, saya. Merupakan guru kaunseling sekolah menengah Pondok Labu. Dan juga Daniel, pelajar tingkatan 5 yang merupakan pembimbing rakan sebaya dan juga merupakan pengerusi kelab anti-buli. Wah, sangat hebat. Jadi Daniel, saya amat tertarik tentang pengerusi kelab anti-buli ni. Awak boleh ceritakan pengalaman tu? Okey, sepanjang 3 tahun saya menjadi sebahagian daripada ahli kelab anti-buli, telah banyak kes yang kami telah selesaikan. Antaranya adalah buli cyber lah yang paling banyak sekali dalam kalangan sekolah kami. Buli cyber ni adalah buli yang paling orang tak nampak, tapi sebenarnya benda tu buli. Nampak macam biasa tapi benda tu sebenarnya teruk. Bagi kesan yang sangat ni lah, macam orang cakap impak dia tu negatif. Macam contoh mengata lah kan. Kita kadang-kadang tak terasa pun kata kita tu kata kat dia. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Perkongsian yang sangat menarik. Jadi saya akan teruskan kepada kita punya watak utama iaitu guru kaunseling yang merupakan peranan yang memainkan peranan yang sangat penting lah dalam sekolah untuk menangani isu buli. Jadi Cikgu Adam, saya ingin bertanyalah tentang pandangan Cikgu ataupun Cikgu boleh berkongsi tentang gambaran sebenar situasi buli di sekolah. Silakan. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Daripada pandangan dan pengalaman saya di sekolah sebagai seorang guru kaunseling, saya dapat melihat isu buli ini semakin berluasa
kerana disebabkan perkembangan teknologi pada masa kini. Pertama sekali saya ingin memberitahu tentang 3 jenis buli. Yang pertama ialah buli secara fizikal. Buli secara fizikal adalah bila kita menggunakan penderaan fizikal, contoh seperti kita memukul. Atau kita boleh juga mengatakan buli fizikal ni seperti kita memaksa seorang itu untuk melakukan kerja kita ataupun buat kita punya kerja sekolah. Bagi saya, buli fizikal ini sudah jarang kelihatan. Dan yang lebih sering kelihatan ialah kedua jenis buli yang akan saya beritahu sebentar lagi. Iaitu yang kedua ialah buli secara verbal. Iaitu seperti kita memberikan ejekan ataupun sekarang lebih dikenali sebagai istilah body shaming. Dan yang ketiga ialah yang paling sukar untuk dikawal, iaitu buli cyber. Buli cyber ialah apabila seseorang tu menggunakan kata-kata kesat di mana-mana akaun media sosial ataupun apabila kita menggunakan peranti. Dan seperti yang kita tahu dengan wujudnya media sosial seperti TikTok, WhatsApp dan Instagram, sepadan antara rakan-rakan di seluruh dunia ataupun negara itu adalah sangat tipis. Jadi mereka akan lebih mudah untuk membuli kerana lebih banyak kenalan yang mereka dapat. Dan buli cyber ini sukar untuk dikawal kerana kita tidak mempunyai akses penuh terhadap peranti mereka. Dan antara cabaran-cabarannya ialah mereka sendiri melakukan kegiatan tersebut di luar bilik darjah. Dari situ kita sukar untuk mengesan apabila buli itu sedang berlaku. Dan juga mereka, mangsa-mangsa buli ini, mereka takut dan bimbang untuk melaporkan pembulian yang berlaku ke atas diri mereka kerana takut mereka juga akan dibuli dengan lebih teruk. Jadi perkara ini haruslah setegas-tegasnya kita tangani agar tidak terus berlanjutan pada masa yang akan datang untuk melahirkan negara yang lebih aman dan makmur. Terima kasih Cikgu Ada atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Jadi saya akan teruskan temu ramah kita pada hari ini, iaitu saya akan beralih kepada Dania. Ya. Dania sebagai pelajar di sekolah lah kan, apakah pandangan Dania terhadap budaya buli yang berlaku di sekolah pada masa kini? Okay. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah. Saya sebagai seorang pelajar di sekolah, kegiatan buli yang berlaku di sekolah ni adalah benda yang biasa dan kritikal sangat. Ada yang saya nampak, buli ni dia macam orang buat jadi gurauan. Tapi sebenarnya buli ni adalah sesuatu kegiatan yang menyakitkan orang lain tau. Benda ni tak patutnya ada dalam kalangan pelajar sebab mereka ni semua nak datang sekolah, gembira. Bila adanya buli ni, pelajar jadi tidak berkeyakinan untuk datang ke sekolah. Ya, betul. Dan daripada pengalaman saya sendiri, saya ada seorang rakan yang telah pun dibuli daripada segi buli cyber lah orang cakap kan. Dia pencipta akaun palsu untuk mengata, kadang-kadang ni perkataan bodoh. Dah jadi buli dah sebenarnya. Dan benda ni buat dia tak yakin untuk datang ke sekolah. Dan dia cerita ni dekat saya je. Dan bagi saya, pelajar-pelajar yang kena buli ni, dia tak tahu nak cerita masalah ni kat siapa, nak berjumpa dengan siapa kalau ada masalah ni. Jadi, sebagai pembimbing rakan sebaya, saya dan guru kaunseling sekolah telah pun menubuhkan satu program rakan sebaya dan peti aduan digital bagi membantu rakan-rakan yang ada masalah yang macam tu. Boleh Dania ceritakan sikit tentang peti aduan digital tu, macam mana dia berjalan ataupun macam mana nak guna dia? Okey. Peti aduan digital ni sebenarnya dia macam sebuah platform Google Form je. Macam kami akan sediakan link dan berikan
link tersebut dalam setiap grup kelas. Pelajar-pelajar yang ingin menyatakan hasrat, perasaan mereka pasal masalah, bolehlah cerita dekat situ dan kami akan baca satu persatu. Dan yang paling kritikal kami akan panggil lah untuk berjumpa dengan kami, bercerita. Dan disebabkan adanya platform tu, pelajar lebih berani untuk menceritakan masalah mereka tu tanpa rasa takut. Dan mula lebih ramai lah yang rasa nak cerita, dah berani dah sekarang, sebab dulu kan tak tahu. Terima kasih Dania atas perkongsian tadi. Jadi kita tahu bahawanya mangsa buli memerlukan seseorang yang sudi untuk mendengar masalah mereka. Baiklah, saya beralih kepada Cikgu Adam. Cikgu sebagai cikgu kaunseling di sekolah yang memainkan peranan penting dalam menangani isu buli ni, saya ingin bertanya, bagaimana pula pihak sekolah boleh menggunakan komunikasi secara strategik untuk menangani isu ini? Komunikasi ini merupakan kunci utama dalam penyelesaian kes buli ini. Sekolah saya juga telah melakukan beberapa pendekatan dengan menggunakan saluran komunikasi secara rasmi, seperti dengan kami mewujudkan program mentor-mentee untuk kita lebih mendalami masalah pelajar-pelajar kita. Dan yang kedua, seperti yang telah Dania beritahu tadi, iaitu peti aduan secara dalam talian. Dan kami juga menggunakan borang kaunseling. Dari situ kami akan cuba untuk mencari jalan bagi mengatasi masalah-masalah yang dilalui oleh pelajar. Kerana hanya dari situlah kami dapat untuk mengesan masalah buli ni ataupun isu buli ini. Dan yang kedua, kami juga menggunakan saluran komunikasi interpersonal kerana kami semua sebagai guru memang dilatih untuk mendengar masalah-masalah pelajar ini secara empati dan bukan secara menilai, iaitu kita kenali sebagai judging lah. Kami juga menggunakan teknik untuk bermesyuarat bersama-sama. Iaitu kami guru-guru akan bermesyuarat bersama-sama untuk membincang tentang masalah-masalah pelajar dan isu-isu pelajar yang dibuli inilah. Kerana kita ketahui bahawa pelajar-pelajar ini tidak kesemuanya suka untuk meluahkan masalah mereka kepada kami, guru-guru kaunseling, kerana kami jarang untuk berkomunikasi bersama-sama mereka. Kami jarang untuk masuk ke dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar ini mereka lebih senang ataupun lebih selesa bersama-sama dengan guru yang mengajar mereka. Jadi dari situ kami mampu untuk mengenali dan mengenal pasti masalah yang dilalui oleh pelajar-pelajar tersebut. Dan saya rasa cara ini amatlah berkesan kerana guru-guru yang mengetahui masalah-masalah mereka ini sangat profesional untuk menangani masalah mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya suka sangat contoh yang diberikan oleh Cikgu Adam tadi. Kadang-kadang hanya dengan cara kita bertanya ataupun menggunakan intonasi yang betul ni membuatkan pelajar lebih terbuka untuk dia bercerita tentang masalah dia. Jadi Cikgu Adam, saya ingin bertanya lagi satu soalan lah. Cikgu, bagaimana pula dengan peranan komuniti dalam membantu menangani kes buli ni, Cikgu? Peranan komuniti untuk membantu menangani kes buli ini. Pada pendapat saya, peranan mereka sangat-sangat penting. Hal ini disebabkan mereka perlu menjadi mata dan telinga kami di luar sekolah. Kerana kita tahu masalah buli ini dan isu buli ini bukan saja berlaku dan bermula daripada dalam sekolah, tapi ia bermula dari luar sekolah. Jadi dari situ mereka harus peka dan menjadi mata dan telinga sekolah dan melaporkan kepada kami sekiranya isu buli ini mula timbul dan mereka dapat melihat perkara itu di hadapan mata mereka sendiri. Jadi dari situ saya berharap pihak-pihak seperti
Persatuan Ibu dan Guru PIBG untuk sentiasa berhubungan rapat dengan kami untuk menangani isu buli ini. Jadi saya akan teruskan kepada saudari Dania untuk menerangkan pengalamannya. Okey. Berdasarkan apa yang saya sebagai seorang pelajar, saya belajar dan percaya bahawa komunikasi berkesan ni dia bukan sekadar kita bercakap, okey. Tetapi mendengar dengan hati dan memahami tanpa menghukum. Dia maksud kat sini adalah mendengar dengan tulus lah. Bila mangsa buli ni meluahkan apa-apa, kita kena mendengar dengan tulus supaya mereka percaya bahawa kita ni seorang yang boleh mereka percaya bila nak cerita sesuatu. Dan kita tak boleh pula nak macam, oh kamu yang mula dulu. Tak boleh. Kita tak boleh menghukum sebab mereka akan rasa macam apa yang, oh salah ke aku nak cerita ni. Dia akan rasa macam tu. So kita kena mendengar dengan tulus. Okay, itu saja. Baik, terima kasih Cikgu Adan dan Dania. Tapi saya ingin bertanya kepada Dania sebagai pelajar lah kan. Saya ingin bertanya, Dania di dalam kelas, Dania akan tengok semua situasi di dalam kelas kan. Jadi pada zaman ini, adakah komunikasi antara pelajar dan guru sekarang semakin baik ataupun semakin buruk? Apa pendapat Dania? Okay, baik. Untuk soalan yang diajukan tadi, saya rasa semakin baik lah. Sebab lepas sekolah kami memperkenalkan program, satu program ni yang dipanggil Sahabat Empati, iaitu di mana pelajar dia akan berjumpa bersemuka dengan guru mereka dan guru perlu membuka ruang kepada pelajar untuk menceritakan tentang sesuatu yang mereka lakukan. Ini untuk merapatkan lagi mereka untuk tiada jarak, membuat pelajar tu rasa dekat je dengan guru tu. Jadi jurang lah untuk kita berbincang masalah. Dan selepas pada itu guru pula mula berkata dan atau macam mana mudah difahami. Guru ni lebih menggunakan bahasa-bahasa yang lembut dengan pelajar untuk membuat pelajar ni rasa disayangi. Ya, betul sekali. Terima kasih atas perkongsian bernas daripada kedua-dua tetamu jemputan kita hari ini. Sebelum kita akhiri sesi temu ramah kita pada hari ini, saya ingin minta sedikit pesanan lah untuk cikgu dan Dania berikan kepada pelajar-pelajar ataupun masyarakat-masyarakat di luar sana mengenai isu buli pada masa kini. Pesanan saya cukup mudah. Jaga diri, jaga tutur kata dan juga jagalah behavior kamu ataupun perangai kamu. Kerana dari situ kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang dapat menerima. Jadi kita perlu mengelakkan melakukan perkara-perkara yang negatif dan terus melakukan perkara yang positif, kerana saya percaya jika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kamu semula. Daripada pandangan saya pula, saya ingin pesan kepada rakan-rakan. Disebabkan saya pun seorang pelajar, jadi saya faham sangat pelajar ni macam mana. Jangan takut untuk bersuara. Kita tak payah fikir pun pandangan orang lain. Kita perlu suarakan apa yang kita rasa. Lepas tu kalau kita diam, pembuli ni dia akan lebih berani. Dia akan pijak kita. Jadi kita tak boleh rasa takut langsung untuk bersuara. Sebab kita ni semua ada hak untuk bersuara. Dan kita juga perlu mempunyai hak rasa selamat dan keyakinan diri. Ya, dihormatilah sebagai seorang manusia. Terima kasih Cikgu Adan dan Dania atas perkongsian pada hari ini. Jadi kesimpulannya, komunikasi berkesan dan berhemah bukan sekadar kemahiran, tetapi satu tanggungjawab moral dan membentuk generasi madani yang matang dan empati. Dengan mendengar, memahami secara berhemah ni, kita dapat melahirkan pelajar yang berjiwa besar, sekolah yang selamat dan masyarakat yang harmoni. Jadi sekian, terima kasih daripada kami pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.